Hai guys. Ini lagi satu baru punya projek Jalan Kuala Kangsar di Ipoh. Kita sudah design. Ini apa company Simon? BE. Saya sudah design. Tunjuk. Okey, jom kita masuk dalam. Kita tunjuk apa macam saya design. Jom. Ini Simon tahu okey? King Furniture. Okey, ini BE office. Kita sudah design. Tengok, ini orang tanpa pakai baju. Hayo. Okey. Kita sudah design. Inilah BE office di Ipoh. Office ke tempat sales Tempat sales. Kita boleh buat design serupa macam ini. Baru ni hari first day start. Bukan first day. Sudah 2 hari kita sudah update ini kerja. Okey? Ini lepas tu mari lagi atas. Kita tengok, kita mau cepat punya pasal. Kita picah batu pun turun serupa macam ini. Siapa-siapa nak suka naik hiking, boleh mari Jalan Kuala Kangsar boleh naik. Okey. Mau naik serupa macam naik Kota Kinabalu punya hiking juga. Okey, ini tingkat 1. Ini kita nak buat meeting dengan apa? Buat seminar serupa macam ini. Kita nak design. Ini tempat meeting. Kita sudah design. Kita ni kena siap dalam berapa hari? Simon 1 bulan kita settle up. Kita mesti mau siap dalam 1 bulan. Okey? Nanti saya sudah siap, nanti saya update. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.